Pedih ulu hati yang berpanjangan, rasa terbakar dari perut naik sampailah ke dada, sampailah ke tekak. Hai kakak, abang atau sesiapa yang tengah tonton video ni sekarang. Saya nak tanya siapa yang ada masalah GERD yang kronik. GERD ni bukan masalah yang kecil. Pedih ulu hati yang berpanjangan, rasa terbakar dari perut naik sampailah ke dada, sampailah ke tekak. Kalau dibiarkan boleh buat kita rasa sesak nafas dan menyebabkan tidur terganggu. Kalau tak rawat sekarang, lama-lama boleh jadi lagi teruk. Dan sampai bila nak hidup macam ni? Rasa macam tak ada harapan kan? Dengar sini baik-baik. GERD ni bukan masalah yang kita boleh pandang ringan sebab ia bukan sahaja ganggu kesihatan fizikal tapi juga emosi juga terjejas. Saya nak kongsi jalan penyelesaian yang mungkin boleh ubah hidup kakak abang yang sedang menderita masalah ni. Saya faham betapa seksanya bila ada GERD ni. Dulu saya sendiri ada masalah yang sama. Setiap kali lepas makan, perut rasa terbakar. Asid naik sampailah ke tekak, rasa macam nak muntah. Kadang-kadang bila baring nak tidur, rasa sesak nafas. Macam ada benda tersekat dekat dada. Nak makan makanan kegemaran pun rasa takut. Takut GERD menyerang lagi. Dan saya tahu kakak dan abang mungkin dah cuba pelbagai cara, makan ubat, pantang makan, tapi masalah masih lagi tak selesai. Tapi jangan risau sebab ada satu cara yang saya jumpa dan benar-benar membantu saya untuk masalah GERD ni. Saya nak perkenalkan jus kolik. Jus yang dirumus khas dengan herba-herba yang membantu masalah GERD. Jus ni bukan jus biasa tau. Ianya mengandungi temulawak, halba, akar parlimen dan kulit kayu manis. Semua bahan ni berfungsi sangat baik untuk masalah GERD. Macam temulawak ni, dia kaya dengan komponen aktif seperti curcumin yang ada sifat anti radang dan membantu mengurangkan asid dalam perut. Kalau halba pula, terkenal dalam perubatan tradisional kerana kemampuannya untuk menyerap lebihan asid dalam perut. Halba mengandungi serat larut yang membantu membentuk lapisan pelindung di dalam perut, mengurangkan kerengsaan dan mengurangkan simptom GERD. Banyak yang tak tahu yang halba juga boleh membantu mengawal gula dalam darah, menjadikan pencernaan kita lebih teratur dan sihat. Okey, seterusnya akar parlimen juga adalah sejenis herba yang membantu menenangkan sistem pencernaan dan meredakan rasa kembung dan tak selesa disebabkan oleh acid reflux. Herba ni terkenal dalam perubatan tradisional untuk menguatkan lapisan perut dan membantu memulihkan tisu-tisu yang rosak ataupun terjejas disebabkan asid yang tinggi dalam perut tersebut. Okey, yang seterusnya adalah kulit kayu manis. Kulit kayu manis ni selalunya kita guna dalam masakan kan. Ia juga bersifat anti radang yang boleh membantu mengurangkan kembung, gas ataupun sakit perut yang disebabkan oleh GERD. Ia juga membantu untuk mempercepatkan proses pencernaan dan memastikan makanan tidak terperangkap terlalu lama dalam perut yang boleh menyebabkan acid reflux. Bayangkan hidup tanpa masalah GERD. Bayangkan dapat menikmati makanan yang kita suka tanpa rasa takut. Bila masalah GERD ni terkawal, hidup rasa lebih selesa dan gembira. Tak perlu lagi berjaga malam disebabkan asid naik ke tekak. Boleh tidur lena, bangun pagi dengan perut yang sangat selesa. Boleh makan makanan kegemaran tanpa risau masalah GERD menyerang lagi. Dengan jus kolik ni, akak dan abang boleh dapat semula hidup yang tenang. Boleh buat apa saja yang akak abang suka tanpa dibelenggu masalah acid reflux. Tak perlu lagi risau tentang makanan atau rasa perit di dada. Semua ni boleh jadi kenyataan bila kita bagi apa yang badan kita perlukan untuk pulih. Mungkin ada yang skeptikal, betul ke jus kolik ni berkesan? Saya tak suruh pun akak dan abang percaya cakap saya bulat-bulat. Banyak yang cuba dan mereka nampak kesannya. Testimoni dari pelanggan juga tunjukkan selepas beberapa minggu penggunaan, GERD makin berkurang, perut makin tenang dan mereka dapat tidur lena. Saya yakin dengan gabungan herba-herba dalam jus kolik ni, akak dan abang dapat nampak perubahan. Tak rugi pun mencuba sebab ini untuk kesihatan akak dan abang sendiri. Dan kalau tak berkesan, boleh hubungi kami untuk konsultasi percuma. Sekarang ni jus kolik tengah ada promosi istimewa. Jadi inilah masa yang terbaik untuk cuba. Jangan lepaskan peluang ni, tekan je beg kuning dekat video di bawah ni sekarang untuk dapatkan jus kolik dan rasai sendiri perubahan dalam hidup. Buat keputusan sekarang untuk kesihatan yang lebih baik dan bebas dari masalah GERD.